Sebenarnya jadi HO pun ada susah senang dia. Jadi MO pun ada Tak susah senang senang lagi dia. sekarang. Tak, dia ada susah senang dia. Ada susah So, juga. ada juga. Dua-dua ada susah senang dia. Apa yang susahnya sebenarnya? Kalau waktu houseman tu susah dia, kita nak belajar benda baru. Jadi kita pun baru setahun jagung dalam bidang perubatan. Masuk hospital yang baru dengan sistem dia yang kita kena belajar. Cara nak manage pasien yang betul. Sebelum ni baca buku je. Sekarang kita perlu berdepan dengan pesakit. Perlu hands on. Ambil darah apa semua. Tu mana tu kepayahan ataupun sewaktu HO dah. Sekarang dah MO ni, apa yang menjadi payahnya? Dah belajar semua dah 2 tahun dah duduk dengan pesakit dan sebagainya. Walaupun 2 tahun tu sebenarnya bagi saya tak cukup lagi untuk Tak cukup lagi. Tapi tak nak dah tak nak sambung dah. Walaupun tak juga tak nak sambung dah. Betul, kalau tanya siapa-siapa lah nak ulang balik ke tak HO ni, memang tak nak dah. Tak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam podcast Kopi dan Stetoskop. Bersama saya kembali Zaim Samsuri. InsyaAllah ini kita nak buat satu perbincangan tentang transition daripada seorang HO kepada MO. Apa itu HO, apa itu MO? Mungkin kita sebahagian daripada masyarakat kita dah tahulah. HO ni adalah sewaktu kita panggil doktor pelatih lah. Dan MO ni selepas daripada tamat latihan yang kini sebenarnya 2 tahun. Selepas tempoh 2 tahun tersebut, dia akan jadi doktor yang sebenar. Jadi untuk kita pada hari ini, kita bawakan 2 orang yang telah menghadapi HO. Dan saya pun sendiri pun pernah menghadapi suasana HO, tapi sedikit lama sebelum ni. Dan saya bawakan yang baru freshie, 2 orang yang bersama saya pada hari ini. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya ni Dr. Zul. Dr. Zul, selamat datang. Terima kasih. Sihat Alhamdulillah sihat. Muka macam stres je. Kerja stres ke sekarang? Okey ya. Okey. Sekarang boleh Dr. Zul kat mana sekarang? Sekarang berkhidmat di Jabatan Nefrologi Hospital Pasir Mas. Okey. Sekarang MO dia berapa lama dah daripada HO? Hampir 10 bulan dah lah. 10 bulan di... Hampir 10 bulan. Baru 10 bulan. Baru 10 bulan. 10 bulan. Okey. Sebelum ni buat houseman di Hospital Raja Perempuan Zainab 2, Kota Baru. Dia HRPZ 1 hospital yang saya kira cukup busy juga, sibuk jugalah kan? Sangat busy. Sangat busy. Okey. Dan Dr. Zul ni kalau semua kenal sebelum ni, merupakan salah seorang yang pernah buat kidney transplant sebelum ni, dan saya kira satu influencer jugalah dalam Facebook. Boleh kenal yang bagi pendedahan tentang kejayaan sebagai seorang doktor, dan sekarang pun bukan jadi buat ataupun bahagian ni buah pinggan, betul ya? Pinggan juga. Alhamdulillah. Di Hospital Pasir Mas. Kita campur-campur lah kecek Kelantan dan kecek bahasa tak ada masalah. Tak ada masalah kan? Okey, di hujung sana, selamat datang. Kita nak hari ini perbincangan dengan nama Usman. Betul lah? Sebelum ni pernah bersama kita dalam slot-slot yang lain. Jadi Usman ni saya rasa lebih muda lagi ataupun lebih baru saja. Bila Usman? Dah selama 2 minggu. Dah 2 minggu baru jadi MO. 2 minggu baru jadi MO. Floating di auto HRPZ lah. Sebelum ni berkhidmat sebagai HO ataupun pegawai perubatan siswa Azhar di HRPZ juga. Sama-sama daripada HRPZ. Yalah. Alhamdulillah lah. Terima kasih kerana sudi bersama-sama pada hari ini. Kita nak bawakan topik ni, transition daripada HO kepada MO. Kalau zaman saya dulu, saya rasa kalau nak bagi habis je HO ni, lepas tu kau nak buat apa pun buat lah. Jadi tu mindset saya sewaktu dululah. Tapi sekarang ni mungkin ada perbezaan dan sebagainya. Dan kalau kita tengok, ramai HO kata bila jadi HO ni, MO ni mudah sikit daripada tu. Jadi sebagai pembuka kata, betul ke orang kata macam tu?
Sebenarnya jadi HO pun ada susah senang dia. Jadi MO pun ada Tak susah senang senang lagi juga. sekarang. Tak, dia ada susah senang dia. Ada susah So, juga. ada juga. Dua-dua ada susah senang dia. Apa yang susahnya sebenarnya? Kalau waktu houseman tu susah dia, kita nak belajar benda baru. Jadi kita pun baru setahun jagung dalam bidang perubatan. Masuk hospital yang baru dengan sistem dia yang kita kena belajar. Cara nak manage pasien yang betul. Sebelum ni baca buku je. Sekarang kita perlu berdepan dengan pesakit. Perlu hands on. Ambil darah apa semua. Tu mana tu kepayahan ataupun sewaktu HO dah. Sekarang dah MO ni, apa yang menjadi payahnya? Dah belajar semua dah 2 tahun dah duduk dengan pesakit dan sebagainya. Walaupun 2 tahun tu sebenarnya bagi saya tak cukup lagi untuk Tak cukup lagi. Tapi tak nak dah tak nak sambung dah. Walaupun tak juga tak nak sambung dah. Betul, kalau tanya siapa lah nak ulang balik ke tak HO ni, memang tak nak dah. Dr. Osman pun baru 2 minggu sahaja menghabiskan tu. Apa perasaan jadi HO sekarang? MO sekarang? Happy ke macam mana ke? Lega ke macam mana? Perasaan dia pertamanya kita bersyukur lah. Bersyukur. Bersyukur. Sebabnya perjalanan nak jadi doktor panjang. Pertamanya kalau dia belajar. Persediaan asasi 2 tahun. Ada yang 2 tahun, ada yang setahun. Macam saya setahun. Belajar degree ada yang 5, ada yang 6. Masih ada yang 6. Dan saya tu 6 tahun lah. Kat Mesir ada yang 6 tahun. Saya belajar kat USM 6 tahun. So hampir 7 tahun setengah belajar. Setengah tu sebabnya ada COVID. So bila cara COVID tu, perjalanan nak habiskan belajar dapatkan sekeping degree perubatan tu sangat panjang dan letih. Dan belajar ni memang payah. Kadang-kadang yang medical student semua tak ada sebenarnya yang mengejar nak dapat dekan. Semua kejar nak lulus je. Ada yang kejar nak dapat selendang ada last. Seorang dua lah. Majoriti nak pas je. Majoriti nak dapat KJ grade je lah. Lepas tu start pula bila dah habis grad, tak semua orang diberi rezeki habiskan tulis tu. Ada yang culture shock bila masuk clinical je. Bila belajar teori, okey, masuk hospital belajar teori clinical practice kat hospital, tak boleh terima. Tak boleh rasa ni bukan dunia. Personally saya ada kawan yang macam Dia rock pula. So dia kerja apa sekarang? Sekarang dia Programmer. Because itu minat. Tapi dia pandai, dia best tu je lah. Tapi tak dapat cope situasi dengan pesakit. First week clinical tu dia dah tak lekor, dia dah drop. So yang penting cerdik tu penting juga, tapi ketahanan tu. Ketahanan, minat, sabar. Banyak lah. Jadi doktor ni bukan senang. Tapi boleh dibuat. Boleh. Tak ada apa yang mustahil, betul Maksudnya beribu orang jadi doktor tak ada masalah. Maksudnya doable lah. Lepas tu jadi HO. Jadi HO 2 tahun pun payah juga. So bila kita berjaya habiskan HO, kita berjaya dapat sijil practicing penuh, nama penuh. Tu satu bagi saya rasa syukur lah. Saya ucap tahniah kepada Dr. Osman. Alhamdulillah. 2 minggu berjaya. 2 minggu berjaya. Lepas tu masa FCO 2 minggu ni surviving lah setakat ni. Alhamdulillah. Dapat department yang kita minat juga. Sekarang ni Pak apa sekarang? Sekarang di ortopedik, jabatan tulang lah. Patah-patah, accident, kaki apa tu, kecil manis kena potong tu. Tu semua bawah. Tapi belum masuk OT, belum masuk operate. OT tu kita assist lah. Baru ni assist dulu. Tapi ada simple prosedur bedside macam toilet and suturing, jahit-jahit sikit. Di primer yang simple-simple. Yang tu MO baru pun expected kena pandai lah. Kawan-kawan tolong tak sekarang? Ada yang tolong, ada yang sekarang ni bila dah HDMO, yang apa yang susah HDMO ni adalah kita expected untuk pandai buat benda tu. Sebab kita expected dah belajar tu masih HDMO. So dah setakat 2 minggu duduk kat orto ni, dah 2-3 bedside procedure lah kan buat. Muncul di sini lah. Yang 10 bulan apa komen daripada yang 2 minggu ni? Saya berada di Jabatan Nefrologi. Lain sikit lah dengan orto. Tapi pun saya pernah menghidap CKD, dialisis. Tapi bila masuk Jabatan Nefrologi tu banyak lagi benda yang saya dapat belajar lah. Walaupun 10 bulan di sana. Macam orto ada prosedur, tapi di nefro banyak juga prosedur dia. Contohnya femoral insertion, IJC insertion. Tapi saya baru belajar femoral lah. Yang lain tu
slow-slow lagi. Dia ada juga time cough insertion, time cough removal, IJC, apa semua. Prosedur yang panggil perlu berlatih Perlu lah berlatih. untuk dia. Yang mana time HO tu bukan semua dapat exposure. Bukan semua dapat exposure. Betul. Tapi dekat jabatan ni we expect di expect pandai semua, sebabnya kadang-kadang di district hospital ni kita on call seorang. Jadi tiba-tiba patient perlukan urgent hemodialisis. Jadi waktu tu kita yang on call, orang lain tak ada dah. Dekat district satu ward tu 30 patient kita jaga semua. Seorang jaga 30 patient. So bila ada new admission yang memerlukan hemodialisis yang urgent, MO lah yang kena insert. So kalau tak pandai benda tu, nak kena source orang lain, nak kena call MO lain ke yang pandai. So untuk masuk ke rotation on call tu dah kena start pandai buat femoral lah, gitu. First time on call seorang, apa perasaan? First time tu memang berdebar lah. Semoga hari ni sejuk, tak ada APO, tak ada fluid overload yang teruk-teruk, tak ada kena intubation, tak ada yang kena femoral. Tapi first on call alhamdulillah lancar. Tapi lepas-lepas tu nak habis ke 10 bulan ni, ada jugalah hari yang sejuk, ada hari yang panas. So hari yang panas tu tak tidur lah. Berjaya dilalui lah. Sampai sekarang pun tengok mata pun merah lagi. Mungkin ada malam-malam yang sebelum ni tak tidur. Tapi yang 2 minggu ni dah on call belum? Dia kalau untuk maklumat netizen semua, kalau MO baru ni kita panggil istilah floating MO lah. Tapi dari segi tu memang kita expected sama dengan MO ICU ya. So kita pada department masing-masing, jabatan masing-masing. Ada jabatan tu 2-3 kali kita takkan terus start dengan on call full. On call ni maksudnya kerja kita sambung kerja kita, ada kerja office hour sebagai MO 8 sampai 5. On call ni kita sambung 5 sampai ke 8 pagi esok. So orang MO yang balik rumah, kita stay kat hospital untuk on call. So untuk floating MO baru ni tak ada lagi on call, cuma kita ada tagging call. Maksudnya kita schedule, kita bersama dengan orang on call. Macam waktu saya ni, saya schedule bersama dengan MO on call di ED lah, yang terima referral case baru. So sampai 10 malam. Kira schedule tak dapat gaji lah. Dapat gaji. Alhamdulillah boleh claim PSC. Boleh claim PSC 8 jam. Yang penting tu sebagai panggil pembakar semangat. Kena ada. Orang panggil jangan buat kerja for free. Kita tak buat kerja free lah, alhamdulillah. Setakat ni dah 3 kali lah training call. Duduk kat HRBZ ni memang banyak kes lah, so penat. Kalau aku sampai pukul 10, berbelah kes lah tengok. Berbelah refer lah tengok. Pengalaman kita cuba belajar sebanyak-banyak dulu ya. Boleh macam mana perbezaan yang antara HO dengan MO yang ketara lah, kita boleh tengok. Mungkin Dr. Usman boleh cerita, Dr. Zul boleh cerita perbezaan lah yang ketara. Yang ketara ni, dia first day tu tak rasa sangat MO sebab daftar je. Second day tu, dia pressure dia lain macam. Sebabnya, kalau dulu masih HO, kita memang kita boleh ada idea untuk plan kita sendiri. Tapi untuk betul-betul definitive plan dan sebagainya tu, tempo dan spesialis akan bagi dan kita akan carry out sebagai HO. Tapi memang kita, as a HO, kita dah expected untuk ada come out dengan plan kita sendiri. Tapi bila MO ni, kita memang kena ada plan sendiri, dan kita kena execute plan. Kena yakin dengan plan kita. So, macam mana kita nak yakin dengan plan kita kalau kita tak tahu ataupun tak faham case tu. Tak tahu, tak reti nak manage case. So, inilah cabaran dia. Knowledge kita kena update semua. Kena, satu lagi pengalaman lah. Kena banyak encounter case. So, basically masa HO dulu kita banyak je encounter case. Tapi dari segi minta separuh sedar kita tu, kita macam, kita tak ambil case secara serius. Sebab kita yakin, pas ni MO bagi plan juga. Itu realiti je lah. Kita ada idea tapi pas ni MO bagi plan juga. Tapi kali ni, tengok case, okay, aku nak buat apa? Aku nak update post macam mana? So itulah perbezaan ketara. Benda tu dia bagi beban pada mental lah. Dia kata macam kita, ni passion aku kena treat dia seorang. Kalau time houseman tu barangkali kita kata tak apa ni
tanggungjawab orang lain dia. Tapi sekarang ni dia memang tanggungjawab kita. We must treat the patient dan patient kena treat betul-betul lah. Tak boleh sebab kalau salah treat boleh terukkan keadaan patient lagi. Kalau patient memang dah tak okey, boleh tuning. Itu satu benda yang worst case scenario lah. perbezaan besar lah. Perbezaan besar yang bermain di belakang minda seorang MO baru. Yang lama 10 bulan ni macam mana? Tak ada lama sangat. 10 bulan tu baru sebenarnya. Cumanya waktu jadi houseman ni kita macam execute the plan lah. Okay, patient ni kita kena ambil darah, so kita ambil darah. Patient ni kita kena request ultrasound, kita ambil ultrasound. So kita just execute the plan. Dan kita kebertanggungjawapan ke atas pesakit tu kita kurang sebab esok kita tengok patient lain dah. Biasanya HO ni kita rotate. Tapi bila masuk fasa MO ni, pertama kita kena on call. Kita kena on call, kadang-kadang kita kena on call seorang. Waktu tu kita bertanggungjawab atas patient dan kita kena bukan execute the plan, kita kena decide the plan dan kita kena execute the plan. Jadi pertama contoh, patient datang dengan sesak nafas. Jadi kadang-kadang waktu HO dulu MO suruh okay ni ambil darah ABG, CKMB, troponin I. Tapi kalau kita contoh waktu HO kita tak belajar benda tu, waktu houseman waktu MO kita seorang. Jadi macam mana kita nak decide kalau kita tak ada ilmu tu? Betul. Jadi kita kena ambil sebanyak mana ilmu yang ada dekat houseman untuk bawa ke MO ship. Disebabkan di MO ship ni kita kadang-kadang kerja seorang. Macam ada penyesalan gitu zaman HO dulu ke macam mana? Ada sikit-sikit. Biasalah sebab bila on call di distrik ni on call seorang, jadi semua benda tu kita kena manage diri lah. Kadang-kadang difficult nak ambil benda tu, kadang-kadang kena minta tolong orang lain juga. So, jadi dia lebih kepada pengalaman. Teamwork tu penting, tapi dalam suasana yang Dr. Zul sebut kalau malam kita seorang je, time ni lah jadi satu cabaran pada perbezaan daripada dari segi hubungan kita dengan, maksudnya dengan rakan. Kalau dulu susah juga lah. Kalau sekarang dia MO kita, dulu MO kita, lepas tu sekarang dah jadi sama level. Macam mana? So dengan pakar dan sebagainya, rasa gap lagi ke macam mana? Kalau sekarang gap tu rasa makin kurang lah. Pakar-pakar alhamdulillah boleh baik, sangat membantu. Klik-klik juga welcoming to the department, sudi membantu, selalu ajar lah yang mana yang kita kurang dia tunjuk ajar. Jadi alhamdulillah dapat klik dengan bos-bos yang amat baik lah di Jabatan Nefrologi. Untuk Osman pula, pengalaman 2 minggu yang tak seberapa ke? Ya, jujurnya memang gap tu masih rasa lama. Beza lah dengan yang dah 10 bulan. Yang dah 2 minggu ni memang kita rasa macam, kalau istilah yang Nusantara protein tu ni HO 7 Foster lah. Dia punya feeling tu macam HO lagi. Sebabnya klik-klik pun ada je yang dah suruh. Tak jelah panggil doktor. Panggil nama je. Panggil kad je, panggil Aden. Tapi kita masih rasa hormat tu. Kita dah panggil doktor lagi lah. Orang lain memang dah panggil Aden, kita panggil doktor. So, tapi walaupun macam tu, mungkin ni saya bersyukur lah. Suasana memang lebih kurang level kan. Mungkin suasana rata-rata kat KKM sekarang ni memang okey lah. Maknanya membantu rakan-rakan. Di sini pun nampaklah cuba nak involvekan kita yang junior ni dengan kerja-kerja ni. Ajak, kalau makan tu ada yang ajak makan sekali sebagainya. Tak rasa keseorangan. Tak rasa keseorangan lah. Kita pun nak discuss tak takut sangat sebab apa tu, especially yang sini-sini memang sangat okey lah untuk dengar pandangan dan nak dengar kita discuss daripada apa tu MO yang tak seberapa. Kalau kita silap apa dia orang tegur tu okey lah. Tak adalah menekan-nekan tegur. Kadang-kadang bila dah betul-betul salah tu kita terima lah. Kalau keteguran keluarga, isteri ke apa, misalkan okey lah. Saya mungkin nak share yang sebelum, yang saya punya sebelum ni. Bukan saya lah, rakan kita yang junior sikit pada kita. Bila dia tu dia masih lagi tulis simbai, macam simbai Dr. Zaim, padahal dia tu sama level dengan kita, sama MO tu. Sebab dia macam kurang yakin nak rezeki. Ada perasaan kurang yakin. Dr. Zaim ada rasa lagi tak kurang yakin nak decide tu?
dah 10 bulan ni mungkin dah hilang perasaan tu kot. Kalau simpai MO tu tak ada dah lah. Tapi simpai specialist tu Wajib lah. wajib. Tapi maksudnya kalau waktu weekend round apa semua kita tak ada simpai lah sebab kita on course orang. Mana yakin untuk decision terutama di hospital distrik. InsyaAllah. Tak adalah rasa nak buat apa ni. Tapi kalau tak tahu juga maksudnya kita akan tanya specialist lah. Kadang-kadang saya call juga specialist. Doktor patient ni macam ni. Okay, you buat je macam ni. Kadang-kadang saya call juga specialist. Specialist membantu lah. Untuk membantu, untuk guide lah. Kalau apa yang kita buntu tak tahu nak buat jadi, apa kan. Jangan risau lah kalau bagi HO yang baru nak masuk MO ni, jangan kepesanan ni macam mana. Tak payah risau lah kalau tak tahu sikit ke macam mana. Takkan tak nak masuk MO. Jangan risau. Lalu je dulu. Yang fikir-fikir tu belakang tu. Yang fikir-fikir berasa. Ada rasa takut tak nak buat keputusan tu? Sebenarnya memang, especially kalau yang benda-benda simple kita tak takut sebab macam benda tu masa HO pun kita dah decide. Tapi benda-benda besar, contoh melibatkan aku nak admit tak patient ni, aku nak discharge tak patient. Itu satu benda besar. Itu benda besar tu. So nak besar. Takkan aku baru yang 2 minggu aku nak discharge case yang 50-50 macam ni. So setakat ni bila tibanya saat macam tu memang saya akan discuss. Setakat ni alhamdulillah memang kita punya culture, kita punya SOP kerja pun sepatutnya junior MO ni kena diskenai registrar untuk case-case yang besar. Kalau case simple tu yang jumpa lagi kena decide sendiri. Kalau kau ready juga memang cari masa. Tapi kalau saya ingat waktu Hasman dulu, nak bagi paracetamol pun kena tanya MO dulu. Maksudnya dia punya nak buat decision tu. Tapi bila jadi MO ni kita yang decide sendiri. So kadang-kadang bila di nefrologi kadang-kadang patient tak stable tengah malam, fluid overload ataupun tiba-tiba APO dalam ward. So waktu tu kita yang kena make the decision. Cukup ke dengan CPAP ataupun patient ni perlu intubate ke? Maksudnya that's one macam perlu juga apa panggil critical thinking waktu tu. Dengan pengalaman jugalah. Jadi nak intubate ke, nak CPAP ke, tengah on call seorang malam-malam. Jadi dia punya nak buat decision tu kita, lepas tu kita seorang dan kita accountable atas decision tu. So kita yang intubate, kita yang decide intubate, kita lah yang buat benda tu. Waktu Hasma dulu kita boleh call MO, doktor patient tak okey, nak kena intubate ni. MO mari, kita just WhatsApp je MO waktu tu. Tapi sekarang kita sendiri MO. Jadi banyak benda yang kita kena execute dan rasa bertanggungjawab lah atas benda tu. Dari segi kalau ialah mungkin orto ni jarang yang kita kata yang emergency, kecuali ada beberapa kes biasa lah, mungkin accident accident tapi dia akan selesaikan dengan orang lain dulu. Mungkin refer medical so konfliknya di sini ialah antara department nak admit ke mana di suasana tu dah ada lah sekarang. Baru ni ada tolak menolak, akhirnya yang kes tu tak tu orto menang masuk medical. Tapi kita punya nak memunculkan minta maaf medical physician semua, bukannya nak mencetuskan kebalahan, tapi memang ada kes tu memang mungkin tu nasib medical. Ada kes yang dia specialize tu medical lebih berkepakaran untuk manage patient tu dengan lebih selamat. Kes apa? DKA? Usually kes yang DKA. Ada yang sepsis yang multifactorial. Maksudnya bukan sos orto saja. Ada sos benda lain juga. So yang tu orto tak mampu nak manage. Tapi sebagai baru lepas houseman sudah tentu fresh lagi knowledge time houseman daripada medical ward daripada sebagainya, rasa boleh manage lagi kan? Kalau sini-sini HO memang knowledge fresh, especially ada yang baru lepas ITM boleh je manage. Intubate balik lagi. Intubate tu boleh fresh lagi. Saya nak tu pasal mungkin Zul dia berhadapan dengan orang patient dan family patient. Macam mana nak break apa panggil kematian dan ialah perkara yang sebagai macam tu lah, kematian ke ada mana ayah ni tak sedar dah macam mana. Sekarang ni
kalau dari semua dulu kita serahkan kepada MO. Mungkin nak kita sebut 2-3 perkara, tapi sekarang ni memang dipertanggungjawabkan seorang tu. Macam mana perasaan tu? Perasaan waktu tu adalah rasa perasaan paling berat lah sebenarnya. Contoh kita tengok patient tak okey. Tiba-tiba pertama kita kena consult the family sama ada untuk go for active research ataupun tak. Tu kita dah rasa mencabar lah. Okay. So kita bertemu dengan family ataupun dengan waris. Explain the condition lah. Patient macam ni perlu intubate, kadang-kadang perlu CPR. So kadang-kadang ada family setuju, ada family tak setuju. Jadi kita pun kena explain lah. Kalau tak setuju CPR dengan intubation, kita bagi comfort je lah. Bagi comfort, tak active resusc, tak buat CPR kalau jantung berhenti. Tapi at certain moment ada yang family want the active resusc. Jadi nak CPR, nak intubation. Then kita active resusc help the patient. Tapi kita hanya mampu mencuba dan mampu berusaha, tapi Allah yang menentukan. Ada patient yang selamat di intubate, dah extubate, dah discharge pun ada. Tapi ada patient yang tak selamat. Maksudnya kita dah cuba tapi masa dia dah sampai. Jadi waktu tu kita rasa berat hatilah nak break the family apa yang kita dah buat. Jadi waktu tu jumpa, mula-mula saya suruh family duduk dulu. Jadi kita bagi tahulah apa yang kita dah buat. Kita dah try yang terbaik, dah try CPR banyak sampai 30 minit. Ada patient yang saya pernah CPR sampai sejam. Sebab dia patient muda lagi lah. Jadi kita CPR sampai sejam. Kita break lah. Bad news ni satu kemahiran yang perlu ada lah. Perlu ada, dan kalau kali pertama pun kena belajar jugalah kot. Perlu diasah daripada houseman. Sebab nak ceritakan satu situasi yang agak kritikal kepada pesakit ni. Rawatan tu satu kan. Yelah kan. Betul-betul. Tapi nak bagi tahu kepada family, macam Dr. Zul sebut, saya dengar suara sebab tu macam teringat lah, kita bayang-bayang patient. Balik tu ada teringat macam kalau lepas on call malam, patient aku macam mana? Ada tersedar ke macam mana? Tak ada tersedar, tapi teringat-ingat lah. Patient ni okey ke tak? Faham? Maksudnya kadang-kadang kalau dekat Pasir kita intubate, kita hantar ke Kota Baru. Kadang-kadang saya tengok update patient ni okey ke tak. Kalau patient dah extubated, discharge, rasa lega. Tapi ada patient yang meninggal waktu kita tengah CPR. Tu meninggalkan kesan. Lepas tu kadang-kadang kita terkesan bila tengok reaksi family. Ada family dia terima dengan redha, reaksi yang okey. Ada family yang dia punya penerimaan tu kurang. Ada yang menangis, ada yang berteriak, menjerit. Tu menyebabkan kita pun rasa berdebar. Kadang-kadang kita takut je kan. Kita takut tiba-tiba sispa ke apa. Dia sispa tu masuk dalam kepala jugalah salah satu. Takut kita salah manage, tapi kita buat yang terbaik kan. Menghantui. Mungkin Dr. Osman pun ada pengalaman macam sama juga. Balik tu terfikir-fikir. Bukan setakat tu menghantui perjalanan, sebab tu bawa kereta pun tak berapa tu. Banyak dekat ED lah kot. Sebelum ni. Bila kerja red zone tu sangat common lah. Kita jumpa kes yang aktivitas lah. Maksudnya kita cuba CPR terbaik bagi kita. Setakat ni Alhamdulillah lah, saya berjaya. Bukan berjaya lah, tapi kita cuba yang terbaik, dan kita bukan berjaya, tapi kita explain satu persatu kepada ahli keluarga. Ada ahli keluarga yang boleh menerima. Jadi teknik tu memang penting sebenarnya. Dan benda breaking bad news ni benda yang kita belajar daripada medical school lagi. Memang masuk exam lah. So sebab tu penting belajar elok-elok. Medical student belajar elok-elok masa medical school, sebab knowledge kita masa kerja kita guna masa yang medical school tu je. Nanti sama master itu juga yang kita guna, yang masih mendalam dan sebagainya. So itu yang kita guna balik. Alhamdulillah. Setakat ni mungkin pesara saya pandai ajar. Boleh tu dah kira. So bila kita cuba apply kat real life tu, memudahkan untuk kita buat kerja. Bukan nak kata kita pandai, tapi Alhamdulillah memudahkan untuk kita
menuturkan kata-kata dalam suasana sensitif lah pada ahli keluarga. Sebut pasal belajar ni, ada tak apa benda yang tak ada siapa bagi tahu sebelum ni, tapi bila jadi MO ni kena ada benda ni? Ada tak? Mungkin 2 minggu, mungkin adalah sikit-sikit. Patutnya kena bagi tahu ni benda ni apa yang patut. Contoh. Contohnya macam kalau sepatutnya kena komunikasi dengan baik dengan nurse ke, ataupun ada benda yang orang panggil time houseman tu tak dapat ilmu tu, tapi patutnya ada. Semua dah ready, alhamdulillah, semua kita dah fully belajar di time houseman. Kalau saya di distrik punya situation, kadang-kadang kita on call seorang. Jadi kalau apa kita tak tahu ataupun kita tak mampu nak buat, kadang-kadang contoh kita try intubate patient tapi patient obese ataupun dia punya malam party score tu teruk sangat. Jadi kita dah try intubate tapi tak dapat, kita ask for help lah. Saya pernah minta tolong daripada MO di Jabatan Kecemasan untuk datang tolong intubate difficult patient. Maksudnya benda tu kita tak belajar pun dekat waktu houseman. Yang kedua, bila dekat distrik ni kita MO tak ramai. Time on call pun kita seorang je MO. Jadi banyak kerja tu, satu hospital tu seorang, satu ward tu seorang lah. Jadi kita tak mampu nak buat semua. Kadang-kadang kita kena communicate dengan nurse untuk tolong kita lah. Nurse banyak membantulah. So maknanya sebelum ni orang tak exposure benda ni, sekarang ni kita dah tahu lah macam mana bila perlu decide untuk minta bantuan tu. Betul. Kalau dalam hal semua ni kita diajar untuk inform dulu, baru kita execute plan dengan macam mana kan. Tapi bila ni kita kena try dulu, bila tak boleh tu baru minta tolong. Tu satu tu panggil tu. Kita mungkin nak tanya survival tips lah. Untuk 10 bulan ni dapat survive juga jadi MO. Rasa okey lagi dari MO dari HO, betul tak? Betul apa soalan saya awal tadi, MO lagi okey daripada HO ke? Saya rasa gitulah kot. Sebab tak ada siapa nak repeat houseman balik 2 tahun tu. Ada tips untuk survive lah. Let's say lah, macam saya pun awal-awal posting tu saya seorang duduk di klinik. So time tu kita daripada hospital base, bila sampai ke klinik kita macam macam mana nak continue medication ni, buat apa nak start dulu. Orang keluar semua amlodipine, perindopril, simvastatin. So ubat mana yang perlu buat, berapa dos pun mungkin. Sebab dalam ward ialah of course lah first line bagi perindopril ke ataupun yang untuk step punya. Tapi bila di klinik kesihatan ni dia lain, dia punya managementnya. Mungkin apa tips sebenarnya untuk menjadi MO yang cemerlang dalam masa yang singkat? Singkat 2 minggu ni. Bukan tips lah bagi saya. Apa yang dibuat? Apa yang cuba dibuat lah nak jadi MO yang cemerlang. Pertamanya mungkin setiap hari tu cuba untuk kita akan belajar benda baru setiap hari. Kita akan sedar kita tak tahu. We always discover, hari ni aku tak tahu benda. So balik rumah tu at least kena baca lah. Setiap hari cuba baca. Dan setakat ni bila start MO ni, saya lebih banyak membaca berbanding HO lah. Mungkin sebab bila MO ni kita ada ruang masa sikit berbanding HO. HO kita fikir nak settlekan job list. MO ni setakat ni tak adalah job list sangat. Tapi lebih pada nak adalah kerja-kerja kita harian. Setakat macam tu ada hari berkeliling, ada hari masuk OT. Tapi kita kan bila expectation tu lebih tinggi, kita sentiasa kena top up knowledge lah. Lepas tu yang second saya rasa apa-apa peluang untuk buat benda baru, kita kena terus gerak. Jangan tangguh. Contohlah, hari ni ada satu bedside procedure. MO yang orang mungkin ada 2-3 orang. So kita cubalah jadi MO yang buat procedure tu. Sebab kita baru, kita banyak lagi benda nak kena belajar. Kena banyakkan exposure lah awal-awal. Itulah kot saya. Kalau Dr. Zul mungkin ni orang baru kan, dia ada plan macam-macam lah. Apa kesilapan biasa berlaku ataupun pernah dibuat lah dalam masa
kesilapan tu maknanya aku tak patut buat lah sebagai MO ni untuk perjalanan jadi seorang MO ni. Apa kesilapan untuk junior MO ni? Ada tak? Dalam ingatan tu tak ada lah. Alhamdulillah. Tak tahulah apa yang silap. Mungkin Silap benda, kita perlu tak boleh macam ni. Ada tak? silap benda-benda kecil je lah. Tiba-tiba ambil darah tapi tak include benda yang penting. Okay. Tapi dia punya kekurangan dia kena cocok patient 2 kali lah. So maknanya kita kena prepare. Kena prepare benda tu. Sebab sebelum ni orang yang suruh kita ambil darah. Betul. Sekarang ni kita kena Kita prepare kena darah decide apa yang darah apa nak ambil. Tiba-tiba lepas tengok nak review balik patient ni, kenapa tak ambil darah ni tadi? Jadi kita terpaksa cocok sekali lagi. Antara kesilapan yang dia buat lah. Tapi untuk survival dalam MO-ship ni, saya rasa benda paling penting kita belajar daripada kes-kes. Kadang-kadang kita kan MO baru ataupun duduk dekat nefro, macam saya duduk di jabatan, banyak benda kita tak tahu. Tapi bila kita go through all the case, kita tahu patient ni datang dengan benda ni, apa yang kita perlu buat. Contohnya patient datang dengan, kalau dekat nefro famous dengan block dia punya permanent catheter. So dia punya plan terus kita tukar ke tak, dia ada macam kita try urokinase dulu, and then kita belajar urokinase berapa dos, dan kita belajar benda tu slow. Okay, next case patient APO, apa yang kita buat? Maksudnya kita belajar daripada case yang ada dalam ward. Maksudnya kita update daripada case-case yang kita belajar daripada ward. Yang kedua, kita kena membaca lah. Tapi saya suka dengan specialist yang round tiba-tiba dia tembak dengan soalan. Kadang-kadang buat kita berfikir, kita tak tahu, balik kita baca lah. Rapid fire question lah. Betul-betul. Questions semasa dalam round. Masa round. Macam cerita banyak lah kalau yang tentang di nefrologi. Nak jadi nefrologis ke macam mana? Careernya memang ke situ ke macam mana? Waktu houseman dulu, saya lalui psikiatri. Saya lalu semualah department, termasuk psikiatri. Bila berada di psikiatri tu, saya merasa satu work-life balance, tidak ada tekanan, dan bekerja bersama dengan rakan-rakan dan tim yang supportive waktu tu. Jadi saya tanam dalam dada, dalam hati nak sambung psikiatri. Saya dah ambil medik psikiatri. Tapi saya minta floating dekat psikiatri lah waktu tu. Tapi tak dapat, terus dapat nefrologi. Tapi berada di nefrologi ni timbul minat tak? Timbul minat sebab tim baik, suasana pun okey. Jadi saya masih dalam 2 lah. InsyaAllah istiqarah dahulu. Mungkin dah dapat physician. Biasanya tempat yang kita diletakkan di situ, biasanya lah akan kita sambung di situ lah. Tapi begitu minat nefrologi, tapi nak sambung nefrologi, no direct way to nefrologi. Terpaksa lalu medical, respi, kardio. Rasa macam tak cukup jari nak kira ni. Rheumato, hemato, banyak tu. Tapi kita doakan yang pilihan yang terbaik lah. Betul. Untuk masa depan membantu lah. Untuk membantu orang ramai dan sebagainya. Dan sudah ramai jadi spesialis pun. Mungkin nak tanya satu lagi. Mungkin Dr. Osman tak tu. Dari segi audit, dari segi benda-benda macam tu kan. Sebelum kita di peringkat doktor biasa, houseman, kita tak di expose benda, tak dedahkan benda tu. Ada dah kena kan. Sekarang saya tengok hospital tengah MCQH ke apa untuk dapatkan panggil pengiktirafan. Ada dah terdedah dengan benda-benda macam tu ke? Kalau untuk pengiktirafan tu, saya pernah terdedah dekat HRPZ lah. Untuk MQH dekat Hospital Pasir Mah pun dia datang untuk audit je lah dekat ward, dekat hospital. Preparation tu boleh dah. Mana kita rasa dulu ni bukan tugas kita ni, tapi sekarang dia dah jadi tugas. Dah jadi tugas lah. Tapi rasa macam satu kerja yang baru lah. Tapi audit tu kita just prepare, tak rasa berdebar sangat lah. Tapi contohnya yang kita takut, contohnya audit mortality, audit mobility, contohnya pasien TB meninggal dunia ataupun pasien yang tak sepatutnya meninggal tapi meninggal. Audit tu yang sangat mendebarkan. Tapi alhamdulillah saya tak kena lagi lah audit tu. Saya tengok banyak junior MO sekarang terus belajar, setahun jadi MO terus sambung master.
Mungkin mindset ke saya tahu Gen Z saya bukan Gen Z, so saya tengok doktor baru ni Gen Z ni ramai yang selepas setahun ataupun tak sampai setahun pun dah ada Medex macam Dr. Zul. Saya ambil Medex selepas 3 tahun tu selepas dipaksa oleh bukan dipaksa lah, diminta untuk sambunglah. Tapi saya tengok junior-junior ni sekarang bersemangat, maknanya masuk JMO terus dah ada paper ataupun time house pun tu dah ambil paper. Rasanya Dr. Usman rasanya nak sambung bila sesuai ni untuk master ni? Dia sebenarnya faktor sambung master ni bergantung pada realiti KKM kita sekarang. Kenapa ramai HO yang dah ambil paper awal? Sebabnya sekarang ni dulu M4 jadi M4 permanent terus. Sekarang jadi M4 kontrak dulu. Lepas ni katanya ada berita baik lah. Tapi realiti kita sekarang, jadi banyak kekurangan kontrak lah. Antaranya gaji, tingkatan gaji tu lambat naik dan sebagainya. Ada risiko untuk dapat department yang kita tak minat. So faktor-faktor ni di-combine, akhirnya culture ni makin tersebar lah. Bagi saya bagus. Maksudnya preparation, okay, kita dah tahu minat kita kat mana, kita terus prepare awal. Sebabnya selalunya ada case bila bila kita dapat master, kita lebih mudah dapat permanent. Bila confirm naik pangkat dan sebagainya, naik grade. Sebab dia dah jadi student master dan sebagainya. Selagi tak student master, selagi tu dah duduk di 10 UD 43. So jadi master UD 44. Dia macam tu lah. Banyak kesnya macam suasananya macam tu. Macam suasana saya dulu berbeza lah. Bila dah habis Houseman terus 44 dan 48 naik dengan straight-nya macam tu lah. Secara mudahnya orang ambil Medex ni ataupun sebab nak secure place. Sebab nak secure placement. Okay. Macam saya lah, saya ambil Medex sebab nak secure placement. Tapi Medex tu tak menjanjikan dapat placement yang kita nak. Macam saya personally, memang saya ni jujur lah. Saya hampir nak ambil engineering dari zaman belajar. Tapi adik-adik saya dah semua majority engineer. Mak saya suruh jadi doktor. Saya pun hampir dah doktor. Doa ibu lah ni. Belajar tu nak kata minat sangat tu tak juga. Tapi kita cuba. Alhamdulillah tahun ke-5 belajar baru jumpa apa yang saya minat. Rupanya saya minat psychiatry juga. Macam Dr. Zul lah. Sekarang dua-dua nak berhadapan dengan nak kumpul tempat psychiatry. Tapi saya rasa tak ada jadi masalah. Semua berminat psychiatry sebab sekarang ni isu mental health ni jadi satu isu yang besar. Dan kalau berbanding dengan dulu, orang jarang nak sebut pasal isu mental health. Dan akhir-akhir ni ada penyakit izati dan sebagainya. Ni satu panggil keterbukaan dan memerlukan ramai pakar-pakar untuk bersama-sama membantu masyarakat kita untuk mengatasi isu mental health yang makin mencabar ni. Saya nak, sebelum kita habiskan slot hari ni, kita nak tanya Dr. Zul lah, sebab dah 10 bulan kan. Apa kes paling mencabar yang pernah dihadapi lah sepanjang 10 bulan ni? Yang rasa Masya Allah sangat susah ni. Kes paling mencabar, kita on call seorang malam dan patient tu perlu intubate dan dia adalah difficult intubation. Rasa macam ya Allah, aku dah lah tak reti. Okay, kita and then alhamdulillah lah sukses intubate apa semua. Tapi rasa macam penat sangat malam tu. Sebab kita minta tolong orang ni, orang tu, and then first time kita experience orang benda tu in the ward. Jadi rasa macam sangat mencabar lah. Kalau boleh tak nak repeat benda tu berlaku. Hari-hari setiap kali nak pergi on call tu berdoa dulu. Ya Allah, semoga lah hari ni sejuk. Bagus tak ada kes-kes yang pelik. Ingat Allah lah. Ingat Allah. Setiap kali nak on call, baik-baik lah malam ni. Minta semua yang duk pasir emas tu behave kan. Jaga kesihatan elok, nanti Dr. Zeus kita stres kat sana. Mungkin Dr. Usman 2 minggu mungkin tak adalah kes yang panggil mencabar. Mungkin semua mencabar lagi sekarang ni. Semua mencabar fracture sikit semua mencabar. Ni fracture ke tak nak tengok. Tapi cabaran pada, ingat pengalaman saya sedikit, maknanya bahagian ortopedik mencabarnya pada X-ray tu. Kalau kita mata kita tidaklah liar untuk tengok kita panggil istilah liar lah untuk tengok ni fracture. Sebab tambah-tambah kalau
passion tu budak kanak-kanak dan tu satu tu adalah kelebihan pada ortopedik yang maknanya Kena pandai tengok X-ray. X-ray tu yang penting sebelum tak boleh miss benda tu. Mungkin orang lain boleh miss benda tu. Tapi sebab dia long life punya, walaupun kata tidaklah urgent, tapi kesannya long life lah. Maknanya kalau pendek-pendek kaki sebelah ni boleh tu. Jadi nak tanya ni lah untuk terakhirnya, nasihat paling berguna lah untuk semua senior HO yang bakal menghadapi MO. Apa nasihat yang perlu buat ni sebelum korang semua masuk MO? Silakan. Saya lah sebagai HO baru habis, MO yang baru 2 minggu merasa, saya rasa 2 kot. Pertama, kita kena banyak bersabar. Sebabnya kita adapt dengan suasana tanggungjawab baru. Kita akan rasa macam HO awal-awal. Kita rasa anxious, rasa dia personally lah, dia tak sederuk HO dulu. Sebab kita dah kerja pertama, tapi still rasa mana ni esok kena tagih kau balik ni. So dia akan rasa balik. Masa tu kita kena sabar. Mungkin ada masa ni, mungkin dah kita dah lama sikit kerja, dah berulang kali rasa kita start timbul rasa aku tak boleh go kat department ni, aku tak boleh go kat suasana kerja macam ni, workload banyak, especially kerja dekat HRBZ pula. Kes memang makin hari makin banyak. Ini pecah sampai keluar pintu beratur. Katil sampai keluar beratur. Sampai ke guard. Dan katanya bila terlalu busy berkicap macam tu, kita timbul pula rasa ada mungkin timbul aku tak boleh go klinikal, bukan jiwa. Nasihat saya untuk diri saya sendiri juga, untuk masa sekarang kita bersabar dulu lah, sebab awal lagi. Especially yang pakai DMO ni, bila rasa macam tu kita sabar dulu lah, kita cuba tamatkan dulu khidmat wajib 2 tahun. Itu nasihat undang-undang lah. Yang kedua, kita kena teruskan belajar. Walaupun kita rasa malas, kita dah letih kerja, nak kena balik study, tapi saya rasa untuk diri saya lah especially, kena teruskan belajar dan revise knowledge lah. Biar apa yang kita buat tu bukan palatau lah, maksudnya ada evidence gitu lah. Dan yang ketiga tadi pun tambah tiga adalah kena rajin tengok kes lah, untuk tingkatkan clinical experience kita, clinical insight kita lah. Itu je lah kita SJU yang boleh buat. Selagi tak tengok kes banyak, selagi tu kita tak akan lebih matang sebagai seorang pengawal perubatan. 3 pesanan yang menarik, Dr. Zul. Mungkin banyak sikit. Kalau yang 2 minggu pun dah ada pesanan. Yang 10 bulan barangkali 10 pesanan. Tak lebih 50 lah. Tak ada. Yang pertama, bila kita melangkah daripada houseman ke MO tu, on the first day kita tak payah nak expect nak tahu semua lah. Maksudnya kita belajar sikit-sikit. Tak apa, tak tahu tak apa, yang penting belajar. Tak tahu tak apa, yang penting tanya. Maksudnya kena belajar, kena tanya. Dan penting ialah bila jadi MO ni, documentation penting. Sebab kadang-kadang kalau ada kes waktu houseman dulu, dia tak akan melibatkan HO. HO tidak ada responsibility benda tu. Tapi bila jadi MO, benda tu kita yang akan panggil. Sebab kita yang tulis dan kita dah ada full MMC, kita yang bertanggungjawab lah. Jadi documentation penting, tanya penting, belajar penting, dan keselamatan pasien tu adalah penting lah. Maksudnya apa yang kita decide, apa yang kita execute, dia punya come out dekat pasien lah. So boleh Dr. Zeus mungkin dua pernah jumpa yang mortality case yang perlu discuss, ada pernah dalam 10 bulan ni ada pengalaman ke? Alhamdulillah tak ada lagi. Alhamdulillah kita. Alhamdulillah. Ini satu pengalaman yang kalau houseman tu tak merasa lah, saya rasa. Betul-betul. Maknanya ada mortality case yang berkaitan ibu mengandung, kanak-kanak bawah umur, dan kes denggi dan sebagainya. Ni salah. Mungkin saya sedikit ada pengalaman benda perkara tersebut. Ni satu perkara saya kira perlu bersedia di peringkat MO dan seterusnya lah. Ada lagi satu pesanan baru tu? Rasa banyak dah tu. Banyak dah pesanan. Dan saya kira satu perkongsian menarik lah kita hari ni tentang transition from HO to MO, daripada seorang panggil siswaza, panggil pegawai perubatan siswaza kepada pegawai perubatan yang full MMC, yang kita bangga-banggakan, dia kata boleh guna title doktor dah sekarang.
Tapi ada cabaran dia dan insya-Allah semua boleh hadapi dengan baik. InsyaAllah saya doakan kepada dua-dua panelis kita dapat menggapai cita-cita nak jadi saya sekretaris yang terbaik membantu masyarakat dan sebagainya. Jadi sekretaris, jadi nefrologis. Kalau tak ada sekretaris pun nefrologis apa-apa yang terbaik lah. Apa-apa yang terbaik, untuk betul, diri betul. dan keluarga dan seterusnya kepada umat dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua Dr. Zulkifli dan Dr. Usman kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih pada semua pendengar yang bersama-sama kita. Teruskan bersama dengan Kopi dan Stetoskop untuk beberapa isu yang lebih menarik selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaim Samsuri akan kembali bersama anda.